Dia pusing kawanan dia tu kat saya. Saya rasa dia macam menggeserkan benda dia tu dekat saya punya siku tau. Ya Allah Tuhan, saya dia macam budak ni dia betul kan. Lepas tu saya tengoklah mata dia, dia betul-betul tak nampak aku ke kan. Lepas tu saya tengok dia, dia muka dia macam biasa macam tu. Tapi dia menggeserkan dia punya benda tu dekat. Dia geserkan dia tu dekat siku saya. Itulah kenyataan ringkas yang dikeluarkan seorang TikTokers wanita apabila individu ini menceritakan semula pengalaman diganggu secara seksual oleh kanak-kanak Rohingya ketika menuntut di Shah Alam sekitar tahun 2017 dahulu. Menerusi video yang dimuat naik di akaun TikTok miliknya itu, apa yang mengejutkan, gangguan tersebut dilakukan seorang kanak-kanak buta berusia sekitar 12 tahun dan kehadiran mereka di kawasan Shah Alam itu sangat-sangat tidak menyenangkan masyarakat setempat. Sewaktu saya belajar di Shah Alam, balik petang, naiklah bas. Okay, saya budak fashion dulu, balik petang naiklah bas. Dan naik bas tu saya yang terawal masuk, jadi saya duduk kat depan sekali. Kat depan tu kan macam ada palang macam tu kan. Saya duduk kat depan sekali, saya duduk kat belah kanan. Okay, dah kutip orang, dah bas pun full. Sampai ke satu tempat ni, sikit je lagi nak sampai dekat rumah saya lah. Ada dua orang budak Rohingya naik bas tu. Seorang tu dia OKU, cacat penglihatan. Seorang lagi tu dia normal tau. Okay, jadi kita ni dah nampak budak tu OKU kan. Kita pun macam, yelah buta. Dia memang buta tau. Memang macam mana, mata dia memang tak nampak lah. Bukan yang nampak sikit-sikit tak. Lepas tu saya offer lah dia, cakap, adik duduk. Saya cakap macam tu kan. Sebab dia duduk dekat sebelah saya. Saya kan duduk kat depan, duduk kat sebelah. Dia pegang palang tu tau. Saya cakap kat dia, okay, adik duduk. Lepas tu dia geleng, dia tak nak. Okay, lepas saya dah offer dia tu, dia pusingkan badan dia tu dekat saya. Budak tu agak, saya ni kecil tau, saya ni rendah. Jadi dia tu dalam mungkin belasan, 11, 12 masa tu lah kan. Dia pusing kawanan dia tu kat saya. Saya rasa dia macam menggeserkan benda dia tu dekat saya punya siku tau. Ya Allah Tuhan, saya dia macam budak ni dia betul kan. Lepas tu saya tengoklah mata dia, dia betul-betul tak nampak aku ke kan. Lepas tu saya tengok dia muka dia macam biasa macam tu. Tapi dia menggeserkan dia punya benda tu dekat saya. Macam kalau bas tu sikit, ada macam cakap wah budak ni kan. Macam memang, ya Allah Tuhanku, aku suruh kau duduk, kau tak nak duduk. Lepas tu kau menggeserkan pula aku punya bebet engkau tu dekat aku. Jadi pengalaman tu saya ingat sekarang. Okay, habis dekat situ, hari lain pula saya jumpa juga dengan budak yang sama, dengan kawan dia tu. Kawan dia tu macam tolong bawa dia lah guys. Saya berjalan dengan kawan saya ni kurus. Okay, jadi kawan saya ni cabi badan dia sedap sikit kan. Yang kawan dia tu yang normal tu, yang tak cacat apa, dia bisik-bisik kat kawan dia yang buta tu. Dia cakap-cakap something sebab pasal badan kawan saya. Dia usah bontot kawan saya. Jadi saya teringat balik cerita dia yang dalam bas tu. Maknanya betul lah budak ni memang miang. Tu belum lagi cerita berhenti kat traffic light, ketuk-ketuk pintu minta RM1. Lepas tu ada juga diorang suka datang kat, ada satu kedai nasi ayam. Saya tak ingat dah sebab last time saya pergi Shah Alam 2017. Memang lama sangat. Diorang akan suka lepak kat situ, kat kedai tu lama-lama. Diorang terlampau ramai dan terlampau banyak perangai yang membeningkan kepala. Subscribe with notifications on.